cerita tentang mak mertua di hari raya. Apabila cross culture terjadi, kadang-kadang sama negeri pun, tetapi tetap ada cross culture, iaitu silang budaya. Sebab setiap orang dibesarkan dalam environment yang berbeza. Ada yang di kampung, ada yang di bandar, walaupun dalam negeri yang sama. Jadi setiap orang, bukannya mak mentua saja yang kena fleksibel, mak mentua kena faham macam mana culture anak menantu, dan macam mana pula anak menantu ni tahu culture mentua. Apabila kita dah mula fleksibel, kan, kita dah boleh serasi dengan apa yang kita hadap. Ramai yang tidak fleksibel, dia rasa itu adalah ancaman untuk aku kena berubah. Soalan pula, bukan aku saja kot yang nak kena ubah. Ini yang saya selalu terima. Habis orang lain tak payah berubah. Ini bukan kesilapan lah, tetapi ini adalah perkara yang paling rugi dibuat. Menanti orang lain untuk berubah untuk aku happy. Tidak, kita kena berubah untuk happiness diri kita. Kita tidak bergantung kepada orang lain untuk happiness diri kita. Jadi kita try to flexible dengan diri kita, dan kita akan rasa kita mula rendahkan tekanan hidup kita. Kita mula rasa boleh join, dan kita dah dapat menikmati kehidupan kita.